lebih murah, and then syarat-syarat yang lain ada kat situ. So far semua saya rasa layak je untuk buat micro ni. Tak layak. Bawah. Okey, di antara tujuan dia, pembinaan micro ni dilihat sebagai pendekatan pembangunan meliputi kewangan serta sosial. So kita bantu semua perniagaan. Tak kisah apa-apa dari perniagaan, perbuatan, perkhidmatan, segalalah apa-apa yang tuan-tuan perempuan dapat bisnes. So membantu individu membina sumber pendapatan sendiri supaya dapat peluang pekerjaan yang lebih besar, memberi peluang kewangan kepada usaha kecil, wanita, OKU, tuan penjaga agar mampu berdikari. Dia cepat padam. Ini antaralah penerangan tujuan kita buat dengan perniagaan tu. Mana? Okay, tak apa. Okey, ini kita punya flyers. Okey, kalau tuan-tuan tengok kat sini, sekarang kita ada buat produk pembiayaan mikro madani. So kita panggil mikro madani ni sebab kita ada dapat fund sikit daripada government. So interest yang kita tawarkan, kalau di situ kita tetap 4%. Tapi sebenarnya kalau kita ada macam majlis macam ni, yang kita tawarkan adalah serendah 3.5. So dia boleh pergi 1 tahun hingga ke 5 tahun. Sekarang pun kita buat sampai 100,000. So tempoh yang kita bagi 1/7. Okey, tujuan ni macam saya cakap tadi, modal kerja, aliran tunai, penguasaan. Penguasaan ni kita bagi kepada bisnes macam perkhidmatan lah. Kalau misalkan kita berkhidmat buat macam lawyer firms, company secretary, so restoran, so perlukan modal untuk was-was, kita bagilah. And then syarat dia mesti warga negara Malaysia. Itu syarat wajib dia lah. And then kalau yang bekerja sendiri macam profesional, dia tak ada SSN. So SSN tak ada, tapi dia ada license sendiri lah. Contoh macam doktor, lawyer firms, dia memang ada license sendiri lah untuk register tu. And then yang SSN untuk yang semua lah, yang peniaga-peniaga ni mesti berdaftar dengan SSN. So SSN kita wajibkan syarat dia lebih daripada 6 bulan. So 6 bulan ke atas dah boleh memohon lah dengan kita. So yang ini open untuk semua sekali. Macam itulah yang cakap, perniagaan yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan ke atas. Right? Okay, dokumen yang kita perlukan sangat basic untuk submit ni. So kita perlukan IC, SSN dan bank statement 3 bulan. So 3 bulan itu sahaja kita perlukan. Yang lain-lain dokumen ni masa proses. So yang first tu, yang 3 tu lah IC, SSN dengan bank statement 3 bulan. So boleh apply dekat mana-mana cawangan ataupun pergi ke bahagian kita punya website. Boleh apply melalui online sahaja. So boleh scan kat sini untuk apply online. Dan itu sajalah penerangan produk kita. So kalau ada apa-apa nak tanya, boleh pergi ke bahagian. Saya ada di belakang nanti, InsyaAllah. Okay, terima kasih.